Sebab hidup ni tentang sempat, bukan tentang banyak. Ni cucunya banyak 50. Tapi tak sempat pun jumpa. Sebab seorang duduk dekat Myanmar. Seorang duduk dekat Yogyakarta contoh kan kerja. Seorang duduk dekat mana? Afghanistan, Hindustan, macam-macam. Yang kita cucunya cuma seorang. Tapi nyanding dengan kita. Bawa ikut sebelah. Ada. Faham tak? Hidup ni bukan tentang banyak. Tentang sempat. Itu kena faham tu nikmat. Kadang-kadang kita nak banyak. Nampak? Dia tentang sempat. Umur banyak. Ni 60, 70, 80. Kuliah tak pernah pergi. Itu bukan tentang banyak. Tentang sempat. Tua muda dia bagi umurnya sama. Tua muda miskin kaya 24 jam yang sama. Sempat tak sama. Ada orang pagi tadi dah sempat qiyam. Ada orang tadi datang dah sempat duha. Ada orang dah sempat baca Quran. Ada orang dah sempat sedekah. Belum masuk tadi dah sedekah. Hidup ni tentang sempat. Bukan tentang banyak. Tu ramai keliru. Oh, ingat banyak untung. Haji keretanya berapa? 10. Sempat ke pakai 10-10? Siapa datang sini pakai 2 motor? Nampak? Hidup ni kan tentang sempat. Rumah banyak, Haji. Rumah kat mana? Ditanya balik. Yang mana Ustaz? Cyberjaya ke Putrajaya? Putrajaya ke Aman Jaya? Aman Jaya ke Bestari Jaya? Bestari Jaya ke Cyberjaya? Jaya-jaya semua.